Okey, jom kita tengok update terkini untuk sebuah jentera yang memang unik di pasaran Malaysia, Yamaha PG1 untuk tahun 2026. Ia bukan pasal enjin baru, tapi lebih kepada sesuatu yang akan buat orang toleh dua kali bila nampak kat jalan raya. Untuk tahun 2026, Yamaha bagi nafas baru pada PG1 ni dengan dua pilihan warna yang segar. Kita ada Classic Black yang nampak lebih elegan dan juga Sky Blue yang nampak lebih ranggi dan fun. Jelas sekali fokus Yamaha kali ini adalah untuk tonjolkan lagi gaya dan personaliti motor ni. Dan berita paling best untuk sesiapa yang tengah usah-usah motor ni, harganya tak naik. Masih sama macam tahun 2024, RM6,998. Lagi best, setiap pembelian sekarang datang sekali dengan kunci cakra brake Yamaha yang bernilai RM100. So, ini satu nilai tambah yang baguslah tanpa sebarang kos tambahan. Okey, rupa luar dah cun. Tapi apa sebenarnya yang ada di sebalik reka bentuk yang menarik ni? Apa yang gerakkan jentera ni? Jom kita bedah sikit spesifikasi utama dia. Jantung PG1 ni sebenarnya enjin 114cc yang simple dan tahan lasak. Ia dipadankan dengan kotak gear 4 kelajuan clutch emparan. Maksudnya apa? Korang tak payah pening-pening nak tarik tool clutch. Senang cerita, pulas dan jalan je. Gabungkan pula dengan berat yang cuma 107 kg, memang lincah dan mesra pengguna terutamanya dalam bandar. Dari helaian spesifikasi ni, kita dah boleh nampak dah falsafah di sebalik PG1 ni. Ringkas dan praktikal. Dia guna brek asas, cakra depan, drum belakang tanpa ABS. Tayar pula masih guna tube dan tangki minyak 5.1 liter tu cukuplah untuk ride santai. Ini bukan jentera yang syarat dengan teknologi canggih, tapi lebih kepada fungsi asas yang mantap. Dan spesifikasi yang macam ni lah yang buat kita tertanya-tanya, sebenarnya motor ni untuk siapa? Kat mana kedudukan dia dalam pasaran motor kat Malaysia ni? Jadi, adakah motor ni lebih sesuai untuk korang bawa ulang-alik kerja setiap hari? Ataupun dia ni lebih kepada mainan hujung minggu? Kalau tengok spek dia yang asas, macam dua-dua pun boleh. So, jom kita tengok mana satu yang lebih menonjol. Dekat sinilah kita nampak PG1 ni ada dua personality. Sebelah pihak, ia memang sebuah mesin lifestyle. Memang seronok, bergaya dan senang kalau korang nak custom. Tapi pada masa yang sama, harga dia yang mampu milik dan enjin yang jimat minyak tu menjadikannya calon yang sangat praktikal untuk kegunaan harian. Baiklah, tak ada motor yang sempurna kan? Mesti ada pro dan con dia. Jadi, jom kita pecahkan apa kelebihan dan kekurangan PG1 ni secara jujur. Kelebihan dia memang jelas, gaya yang lain dari yang lain dan enjin yang sangat jimat. Tapi, kekurangannya pun kita kena ambil kira. Tayar yang guna tube ni, kalau pancit tengah jalan, memang leceh sikit berbanding tayar tubeless. Dan ketiadaan sistem brake ABS tu adalah satu kompromi dari segi keselamatan, terutamanya untuk penunggang baru. Jadi, bila kita dah timbang semua ni, siapa sebenarnya penunggang yang paling sesuai untuk Yamaha PG1 2026 ni? Sebenarnya, PG1 ni memang ngam untuk anda yang nakkan kelainan. Mungkin sebagai motor kedua untuk ride santai hujung minggu. Atau kalau anda seorang rider muda yang nak bergaya tapi tak nak poket rabak. Ia untuk mereka yang tengok motor ni lebih dari sekadar alat pengangkutan dari A ke B. Kesimpulannya senang je. PG1 ni bukan direka untuk jadi kapcai kerja yang paling praktikal. Ia adalah satu pilihan gaya hidup. Ia bagi peluang untuk kita masuk ke dalam dunia pemotoran yang lebih fokus pada keseronokan, gaya dan ekspresi diri dengan harga yang mampu milik. Jadi, persoalan terakhir bukanlah sama ada PG1 ni motor yang bagus atau tak. Tapi, adakah ia motor yang betul-betul sesuai untuk anda? Adakah anda sanggup utamakan gaya berbanding ciri-ciri moden macam ABS dan tayar tubeless? Jawapannya ada pada anda sendiri.